Perjalanan tak jauh lagi, sekejap je, lagi 20 minit. 20 minit. Betul lah. Nak check in awal sikit lagi. Okey, jadi nak beritahu ni tayar ni tayar Tim Sam Aku menggunakan tayar Tim Sam. Ada tu TS696. Nah, something like that lah. Belakang pun Tim Sam. Ni dah. TS692. Belakang 90, depan 80. Plate nombor sudah hilang, sudah terbang. Aduh. Laju sangat masa kat ni. Aku rasa masa kat Prachuap Kirikan kan. Situ kan highway kan. Jadi terbang lah aku rasa. Aku sampai Kunsarai ada brother tu tegur, plate motor mana? Aduh, first time lah. Tak apalah, pengalaman, cerita, nak dijadikan cerita. Jalan balik pula. Jalan ke hotel, setengah jam lagi. Tengok dia punya view dia. Nice tak nice? Turn left. Tengok lori pokok dia. Pokok dia semua ni. Nasib baik aku pakai long john lah. Kau tak sejuk tu. Long john ni pun aku tengok daripada satu YouTuber ni, ada brother ni, Pak Haji dengan Mak Haji lah. Aku panggil dia Pak Haji, Abang Haji dengan kakak Haji lah. Dia punya YouTube. Dia pakai long john lah masa tu. Dia pergi tempat sejuk-sejuk kan kat Thailand. Itu aku beli tu. Memang tak sejuk lah, panas je badan. Hangat lah, tak ada panas macam api kan. Hangat membara. Okey lah, nak pergi Fujifa kan. Kalau diberi kesempatan nak ke Fujifa, at least ada backup. Macam last ride tu aku pakai baju hujan tu, dah tak tahan sejuk dah. Sarung baju hujan pun tak boleh ni, tak boleh handle sejuk. Jadi memang terima kasih lah pada Abang Haji dan kakak Haji. Aku suka gila tengok YouTube orang. Sempoi humble. Dia orang ni kan, senyum je kakak Haji. Abang Haji pun dia punya time datang, dia punya gila dia lah. Seronok lah, fun lah. Tak adalah orang cakap macam terlalu nampak macam orang tua kan. Nak muka apa, nak tegak je, muka ketat. Relax je, seronok lah. Tu lah daripada video dia lah, inspirasi aku nak pergi Fujifa tu. Ni aku nak settlekan dulu Thousand Corner. Besok baru boleh cerita yang lain. Kita tak tahu lagi besok macam mana kan. Hari ni pun tak tahu lagi macam mana. Dah panas lah, Alhamdulillah. Tadi hujan. Ni layan lah ni. Lagi aku tak sangka pula hotel ni terdekat sangat. Tapi okey lah, aku pun nak relax kan. Carilah makan. Tadi dah makan kat Kopi Malay tadi, salad apa semua. Nasi lemak dia memang superb. Nasi lemak dia memang sebab aku kenyang kan. Aku tak makan banyak lah. Aku ingat nak makan roti canai dia. Tapi nantilah. Terlampau banyak sangat makan ni tak bagus juga sebenarnya, kita jalan jauh kan. Orang cakap makan yang patut lah. Ada ni. Okey. Dia tengah bawa jalan pula. Tak apa je. Tak hujan tak apa. Okey, dia potong, dia tumpang jalan sebelah.
Bagus lah. Diorang nanti bulan 11, bulan 12 nak pergi Dawson Corner. Jalan dah cantik lah. Aku pun petrol baru habis dalam 10 kali dari sini. 10 kali dalam 1000 baht lah. 1000 baht ada habis petrol lah. Dah 10 kali isi. Setiap kali isi dalam 100. Lepas tu ada satu kali tu isi dalam 80. 1000 lebih lah. 1050 macam tu lah. 1000 tu kalau ikut dalam kiraan di Malaysia tu 100.5 lah. Dah habis lah petrol. Untuk pompan tu dia punya engineer dia main 150 lah petrol dah habis. Okey lah, boleh jalan lagi ni. Aku boleh plan lah jalan, ada duit sikit, makan sikit kan. Benda simple sebenarnya. Yang orang tak tahu, yang orang tak nampak di belakang tabir. Pergi ride Thailand ni orang ada duit aja. Dia sebenarnya bukan ada duit, kena ada masa. Ada masa, ada duit sikit. Cuma kena prepare keras tu, dia punya insurans lah. Insurans tu yang keras. Aku beli insurans terus terang bukan nak riak ni. 530 insurans aku beli. Untuk 20 hari. Yang dia jaga kita lah, betul-betul kita ride 20 hari tu. Kalau apa-apa terjadi dalam 20 hari tu ada cover lah. Selepas tu tak ada lah. Yang biasa-biasa je. Yang 20 hari tu macam sakit lah, pening kepala lah, demam ke kan. Sakit apa, sakit dada, sesak nafas ke, semput ke, cover lah dalam masa 20 hari. Travel insurance. Lepas 20 hari daripada tarikh kita beli tu, dia dah kira insurans normal lah, normal insurans lah. Macam accident ke apa kan, dia boleh cover lah. Second party semua lah. Macam tu lah, penerangan aku lah, yang aku tahulah. Tak nak cakap banyak nanti nak kena kecam. Orang sekarang tahu nak kecam aja. Dia tak nak cuba, dia tak nak pergi ride, tapi dia tahu nak kecam aja. Orang cakap bahasa salah sikit pun tak boleh. Tak boleh nak tegur sikit. Tegur sikit dah. Macam aku sampel dia. Kalau kau rasa kau betul lah tak. Ikutlah keinginan masing-masing. Okay. So jalan ni walaupun sekejap je tapi corner-corner. Harap besok cuaca cantik lah. Tengok depan tu. Pada gelap sini. Dia punya color-color, dia punya color-color pokok dia semua kan, macam hijau-hijau kuning. Seronok ride seorang-seorang ni sebenarnya. Cuma kena berani lah. Bukan semua orang boleh, bukanlah nak cakap belagak apa kan. Tapi kalau nak jadi apa-apa, kita belajar. Kita kalau tak belajar, kita tak tahu apa-apa. Ni apa ni? Macam usang je. Push. Ni main shot dia ni. Polis. Aku terlaju pula. Cuma dia angkat kepala, dia angguk-angguk. Kau break kuat betul lah. Dah panas dah. Tadi hujan. Alhamdulillah.